Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami tim Amak Kelantan yang akan bergerak ke Sri Lanka, seterusnya ke Maldives untuk program community service bersama dengan masyarakat setempat di Sri Lanka. Saya akan untuk misi ke Sri Lanka bersama-sama dengan para aktivis dan relawan selama 9 awal akan bertolak daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur besok pagi dan seterusnya ke Kuala Lumpur. Pertama-tama daripada kawan, saya nak ucap terima kasih dan rakan terima kasih kepada semua saudara muslim-muslimat yang memilih GS Amak Kelantan sebagai rakan untuk pemuda cara bagi urusan korban di Asam India, di Sri Lanka dan di Afrika, iaitu di Burkina Faso. Semoga segala sumbangan ini diterima oleh Allah sebagai suatu amalan yang baik, dan harapan kami ialah dapat membantu masyarakat dakwah Islam di negara-negara yang kami akan ziarahi nanti. Sekian, terima kasih.